Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Syahidah binti Abdul Hamid, pemegang nombor matrik C22A0220. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tugasan kedua, iaitu pameran koleksi 2083. Tajuk kearifan tempatan yang saya pilih ialah Songket Warisan Emas Tekstil Melayu. Benang emas sulam berseni tenunan halus pusaka lama. Songket dijaga warisan negeri, lambang budaya kekal terima. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu khazanah tekstil yang sangat penting dalam budaya Melayu, iaitu songket. Songket ialah kain tenunan tradisional yang dihiasi dengan corak benang emas atau perak dan biasanya ditenun secara manual menggunakan alat tradisional yang dikenali sebagai alat tenun. Proses ini bukan mudah kerana ia memerlukan kemahiran yang tinggi, ketekunan dan sentuhan seni halus yang diwarisi secara turun-temurun. Songket bukan sekadar kain, ia sering dipakai dalam majlis rasmi, upacara perkahwinan dan pelbagai acara adat istiadat. Malah songket juga melambangkan status sosial, identiti budaya dan kekayaan warisan nenek moyang kita. Di Malaysia, songket dihasilkan secara meluas di beberapa negeri seperti Terengganu, Kelantan, Pahang dan Sarawak. Menariknya, setiap negeri ini mempunyai motif dan gaya tenunan yang tersendiri, menjadikan setiap kain songket unik dan istimewa. Lebih membanggakan, songket telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan Malaysia dan ia terus menjadi simbol kebanggaan masyarakat Melayu. Hari ini, usaha berterusan sedang dijalankan untuk memelihara dan mempromosikan songket sebagai seni tekstil warisan yang sangat bernilai. Baik, seterusnya saya akan jelaskan tentang idea dan konsep utama berdasarkan subjek kearifan tempatan yang saya pilih. Sebelum saya teruskan, izinkan saya kongsikan beberapa objektif utama pameran booth ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan keunikan dan keindahan songket sebagai warisan tekstil tradisional Melayu. Kedua, pameran ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, terutamanya generasi muda, tentang nilai budaya dan sejarah songket. Ketiga, saya mahu mengetengahkan kearifan tempatan yang tersimpan dalam motif dan teknik tenunan songket. Inspirasi pameran ini datang daripada keunikan proses menenun secara tradisional yang memerlukan ketekunan, kepakaran dan kesabaran. Dalam dunia moden, seni ini semakin jarang dipelajari. Jadi, pameran ini diadakan untuk mendedahkan semula nilai budaya di sebalik songket sebagai simbol identiti dan warisan bangsa. Idea ini juga diperoleh oleh pameran di Museum Kraup Kuala Lumpur, seperti pameran songket di Raja yang memberi peluang kepada pengunjung melihat hasil tenunan asli, teknik menenun serta masuk di sebalik motif klasik seperti bunga tanjung, pucuk rebung dan tampuk manggis. Konsep utama booth ini berlandaskan prinsip perjalanan warisan ke arah masa depan. Reka bentuk booth menyerupai gerbang rumah Melayu tradisional dengan ukiran kayu dan motif alam sebagai simbolik kepada pintu masuk dunia warisan. Pencahayaan, keemasan, paparan visual serta muzik tradisional seperti gamelan dan seruling digunakan untuk mewujudkan suasana eksklusif dan penuh penghormatan. Ini menunjukkan pameran ini bukan sekadar untuk dilihat, tetapi untuk dihayati, dipelajari dan dibanggakan. Akhir sekali, matlamat saya adalah untuk menjadikan songket sebagai emas budaya yang terus hidup bukan hanya dalam bentuk busana atau seni, tetapi juga dalam jiwa generasi baharu. Beralih kepada bahagian ketiga, pameran ini dibina dengan naratif yang menyeluruh dan berstruktur untuk membawa pengunjung memahami nilai sebenar warisan songket. Dari segi kandungan, pameran ini membahagikan naratif kepada beberapa zon tema yang jelas. Di zon pertama, sejarah dan asal-usul songket, saya memaparkan gambar-gambar sejarah yang memperlihatkan pemakaian songket dalam kalangan orang Melayu zaman dahulu, terutamanya semasa upacara rasmi dan tradisional. Zon pengenalan busana negeri ini, kami paparkan pakaian Melayu lengkap dari beberapa negeri. Semuanya menggunakan songket asli. Jenis koleksi yang dipamerkan seperti songket motif bertingkat, songket limar dan bunga berterabur, songket pahang dan banyak lagi. Setiap satu ada gaya dan corak tersendiri. Jadi pengunjung boleh melihat perbezaan identiti budaya di setiap negeri. Seterusnya memperkenalkan zon lensa dan permainan warisan. Zon ini menghimpunkan elemen hiburan klasik dan moden dalam satu ruang yang interaktif.
Tambahan dengan melihat tokoh pembuat songket melalui paparan skrin digital, di sini pengunjung berpeluang menikmati pelbagai permainan interaktif yang menyeronokkan sesuai untuk sesi keluarga, merangkam kenangan istimewa menggunakan mesin tangkap gambar yang disediakan supaya setiap detik manis dapat diabadikan. Apa yang membezakan zon ini ialah ia bukan sekadar hiburan kosong, tetapi satu usaha untuk menghubungkan sejarah dan warisan lama. Empat fungsi pameran saya adalah untuk meningkatkan kesedaran warisan budaya dengan memberi pendedahan kepada pengunjung tentang sejarah, nilai estetika dan kepentingan songket sebagai warisan tekstil Melayu. Kedua, memaparkan keunikan songket secara visual dengan menampilkan kain songket sebenar, patung berpakaian tradisional dan elemen hiasan budaya untuk memberikan pengalaman visual yang menarik. Ketiga, menyediakan ruang interaktif dan pendidikan dengan menjadikan platform untuk demonstrasi bengkel atau penerangan tentang proses tenunan secara langsung. Keempat, mempromosikan produk tempatan dan sokongan komuniti dengan memberi peluang kepada penenun dan pengusaha tempatan memperkenalkan hasil kraftangan kepada orang ramai serta memperluaskan jaringan pasaran. Fungsi reka bentuk booth ini diinspirasikan daripada elemen tradisional Melayu, khususnya warisan tekstil songket yang menjadi lambang kemegahan budaya. Bahagian hadapan booth menampilkan motif bunga dan corak songket dengan warna kuning keemasan melambangkan kehalusan seni tekstil. Struktur bumbung kayu berbentuk segitiga dan dihiasi dengan elemen kayu jati pula menggambarkan seni bina tradisional Melayu, memberikan suasana autentik dan menyambut pengunjung dengan identiti budaya yang kukuh, sekaligus mencipta pengalaman yang bukan sahaja visual tetapi juga emosi kepada pengunjung. Booth ini direka dengan aliran lawatan yang teratur dan fokus kepada pengalaman yang interaktif. Dalam rekaan booth pameran saya mengutamakan kualiti visual dan kemudahan akses dengan menggunakan pelbagai elemen teknologi moden. Di bahagian luar, saya memasang sistem RFID bagi membolehkan pengunjung merekodkan kehadiran hanya dengan mengimbas dari jarak jauh, tanpa perlu beratur atau menyentuh permukaan. Setiap panel teks dan gambar pada dinding dihiasi dengan lampu LED yang bukan sahaja menyelahkan maklumat tetapi juga menambahkan daya tarikan visual. Manakala, di bahagian patung pameran, saya menggunakan lampu LED lantai yang disorot ke arah pakaian songket untuk menunjukkan elemen benang emas, menjadikan persembahan lebih eksklusif dan realistik. Untuk tujuan keselamatan dan mengambil kira aspek keboleh kesanan dengan menyediakan tulisan braille bagi individu cacat penglihatan serta pemegang sokongan bagi pengunjung warga emas atau berkeperluan khas. Bahagian lantai di hadapan patung pameran dilengkapi dengan sensor interaktif yang akan mengesan kehadiran pengunjung. Apabila seseorang berdiri di kawasan itu, sistem akan secara automatik mengaktifkan paparan visual atau audio, seperti penerangan suara mengenai jenis songket yang dipakai oleh patung atau pancaran cahaya fokus yang menyalakan motif dan benang emas pada pakaian. Selain itu, terdapat kamera interaktif yang berfungsi secara pintar. Apabila pengunjung berdiri di titik tertentu, sistem akan menghasilkan imej mereka sedang memakai pakaian songket tradisional secara mayang. Ia memberi peluang kepada pengunjung untuk merasai pengalaman berbusana warisan tanpa perlu mencuba secara fizikal. Bagi menarik minat golongan muda, saya juga menyertakan permainan interaktif digital yang boleh diakses melalui peranti di booth. Permainan ini bertemakan motif songket dan sejarahnya dengan pendekatan yang menyeronokkan dan pendidik.